Alhamdulillah, pada hari ini berlangsung Majlis Anugerah dan Inspirasi Pendidikan Madani Anjuran Mawib sebagai simbol penghargaan kepada pelajar cemerlang, para hufaz dan mahasiswa asnaf yang gigih berusaha mengubah masa depan menerusi pendidikan. Sebanyak 1.64 juta ringgit diperuntukkan kepada 602 pelajar cemerlang SPM, STPM dan STAM tahun 2024 yang menerima insentif tunai Skim Simpanan Pendidikan Nasional serta cenderahati iringan. Dalam pada itu, Mawib turut menyampaikan insentif galakan hafaz Al-Quran berjumlah 1.69 juta ringgit kepada 620 peserta dari pelbagai kategori hafazan sebagai usaha mendorong lebih ramai anak muda mendekatkan diri dengan Al-Quran. Turut diraikan 870 mahasiswa asnaf yang menerima bantuan komputer riba bernilai keseluruhan 2.85 juta ringgit bagi melengkapkan keperluan pembelajaran mereka. Sehingga September 2025, Mawib telah menyalurkan lebih 58.6 juta ringgit bagi skim bantuan pendidikan yang meliputi pelajar sekolah rendah hingga ke institusi pengajian tinggi. Ini termasuk bantuan kepada pelajar di Kolej Universiti Antarabangsa Mawib UCMI, Kolej Profesional Baitumal, bantuan beasiswa, hafazan serta peralatan persekolahan. Alhamdulillah, anak saya dapat hafal juz amma ni sebab kami memang, saya dengan suami memang galakkan anak-anak untuk menghafal lah. Setiap pagi kalau cuti sekolah lah especially, kami memang akan buat satu checklist lah surah-surah supaya ayat mana yang dia perlu hafal hari tersebut lah. Jadi kalau dia dah hafal, dia boleh ke next macam tu. Setiap hari memang kami akan cuba untuk dia hafal. So kami plan untuk ke next step 1 ke 5 juzuk pula lah, insyaAllah. Terima kasih sangat Mawib kerana dengan intensif ni memang sangat menggalakkan anak saya untuk menghafal lah. Memang satu, apa orang kata, motivasi. Memang satu motivasi. Anak-anak pun bila dia tahu untuk hafal ni, dia akan jadi semangat lah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mawib yang telah memberi saya bimbingan dan peluang. Terima kasih banyak-banyak, jazakallahu khairan katsiran, dan semoga dengan peluang dan bimbingan ini saya dapat terus mencapai kejayaan. Dalam pada itu, Yang Berhormat Menteri turut menyeru para pelajar agar terus berusaha mencapai kejayaan dengan disertai sasiah terpuji demi menjadi generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berakhlak dan berbakti kepada agama serta masyarakat. Dan sudah tentu dengan adanya majlis apresiasi ini akan memberikan semangat kepada diorang untuk belajar dengan lebih tekun. Sebab mereka ni semua adalah pelajar-pelajar asnaf. Mawib percaya dan kita percaya bahawa dengan pendidikan sahaja yang akan dapat mengubah nasib mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib mana-mana kaum sehingga mereka ubah diri mereka. Jadi kita harapkan dengan tumpuan yang diberikan kepada pendidikan Madani Mawib ini, kita akan dapat lahirkan generasi yang akan dapat bawa keluar ibu bapa mereka melalui pendidikan ini daripada kepompong kemiskinan. Kepada satu masa nanti diorang akan jadi pembayar zakat. Itu yang menjadi harapan kepada Mawib dan kepada pelajar-pelajar ini. Majlis ini adalah bukti bahawa Mawib bukan sahaja membantu asnaf dari aspek kebajikan, namun turut memperkasa potensi mereka menerusi 38 skim yang ditawarkan. Sekian berita Mawib TV.